Sekarang kita orang dekat Taman Alam Kuala Selangor. Kat Kuala Selangor. Tapi tak ada orang. Tak Kuala Selangor. Kita orang je aja. Kita malam sampai buat YouTube. Ha. Malam buat YouTube. Double. Okay, stay tune. Okay. Dekat sini nyamuk dia banyak gila. Banyak gila. Kalau stop memang nampak nyamuknya berjalan-jalan. Berjalan, berterbangan. Hai, dekat sini kita boleh dengar bunyi hutan, bunyi cegerik, bunyi burung-burung, burung helang pun kita boleh dengar. So kat sini memang sesuai lah untuk orang yang nak healing. Tapi jangan pergi seorang sebab bahaya, hutan kan. So kalau korang nak datang sini, bawalah keluarga ataupun bawalah kawan-kawan. Jangan pergi seorang. Dan kalau bawa orang tua, bawa kursi roda supaya diorang tak penat waktu jalan nanti. Sebab tu tempat ni sebenarnya tak terjaga sangat. Kita masuk sini. Taman Alam ni ada 2 menara dan 4 wakaf yang kita boleh gunakan. Seterusnya ada surau, ada banyak kemudahan yang lain. Kita masuk sini. Ni. Jangan. Kau kejar kau nangis. Ini pun ni patah balik lah ni. Ni menara ni kita boleh naik kalau kita nak naik. Lepas tu kita boleh tengok lah ada burung-burung kat sini. Ni burung-burung yang mungkin ada dekat dalam taman ni. InsyaAllah kalau ada rezeki jumpalah semua ni. Tengok burung botak kecil. So sekarang saya berada di menara yang ada dekat dalam taman ni. Menara ni aku tak tahu berapa tingkat. 1, 2, 3, 4 tingkat kot. Memang tinggi lah. Memang tinggi. Gayat lah. Gayat lah. Tinggi gila. Macam kau. Tinggi gila. Macam mana orang buat baik sikit? Baik. Ya Allah. Aku takut. Kak, tolong. So sekarang kita dah nak balik sebab dah nak maghrib. Dah gelap. Kita nak balik sebab orang lain pun tak ada kat sini tau. Lepas tu ada monyet-monyet lagi kacau. So kita nak balik. Tengok kanan kiri. Kita ada pokok bakau. Kita ada bayu bukan bayu. Kau buat apa? Ni ada budak. Tengok. So, kita ada weird case sebab tiba-tiba ada baby ni. Tiba-tiba dia gelak-gelak ni. Gelak-gelak seorang. Ha tu. Tak siapa kacau dia. Tiba-tiba dia gelak. Ha tu. Apa benda tu? Tapi sayang sebab tempat ni macam tak berapa terjaga. Sebenarnya tempat ni luas. Tapi kita orang dapat habiskan sikit je. Kita sampai dekat menara je kan. Sebab bahaya tau. Kalau pegang ni kamera. Nanti Takut monyet rampas. So kita orang pun takut. And then dah nak maghrib. Jadi kita orang balik lah. Tak dapat habis explore semua. Curah. So kita menuju ke pintu masuk. Bye-bye. Pintu masuk. Bye. Okay. So dekat sini ada surau. Surau dia pun bersih juga. Taklah kotor sangat kat dalam. Tada. So okey je lah. Sebab tu jangan lupa solat. Dekat mana pun korang berada, jangan lupa solat. Sana tandas. So kita nak balik. Dah sampai dekat pintu keluar. Hai. Dah sampai pintu keluar. So bye bye.